Bagaimana nak bantu bapak saya dalam kubur? Risau saya kalau mereka dalam kesusahan. Mak dia, ayah dia sudah meninggal, dia anak yang baik. Macam mana nak bantu? Al-mayyitu fil qabri kal ghariqil mughawwis yantaziru da'wata ahlillah. Orang yang sedang berada di dalam kubur seolah-olah seperti orang yang sedang lemas di dalam laut, menunggu-nunggu doa daripada kaum keluarganya. Fa iza laikathu kanat lahu khairum minad dunya wa ma fiha. Bila ada kaum keluarganya yang mendoakan bagi dia di alam barzakh, bagi mayat itu terasa lebih berharga daripada dapat dunia dan isinya. Jadi antara kalau kita anak yang baik, selalulah berdoa untuk ibu bapa di alam barzakh. Kalau kita berkesempatan, ziarahlah kubur kerana Nabi suruh pergi. Kalau kita jauh tak apa. Kita duduk di Balok, kubur mak kita di Tanjung Malim, itu lain, kita doa dari jauh. Tapi kalau kita duduk Kuatang, kubur pun di Kuatang, tak betul lah tak pergi. Kerana Nabi kata zurul kubur, pergi kat kubur. Faham? Duduk beri salam, assalamualaikum ya abi wa ummi, salam sejahtera atas kamu wahai bapa dan ibuku. Faham? Kemudian bacalah iqra ma tayassara minal Quran, apa yang mudah dari Quran bacalah. Nah, kenapa kita baca Quran? Turun rahmat. Mudah-mudahan rahmat itu ditumpang sama ibu dan bapa. Lepas baca Quran, maka kita berdoa dan istighfar. Okey?